Ini kisah motor SYM Husky yang korang duk tekan-tekan aku suruh post cepat. So kali ni aku post. Jadi lepas aku tarik enjin ni keluar, pertama aku nak buka cave head dia. Tapi aku tengok sekeliling cave head ni memang leaking teruk. Agak-agak apa punca. Kau tahu sampai bawah aku tekan memang leaking teruk. Tapi sebelum tu aku nak buka water pump. Water pump ni motor Husky ni ramai orang terkena. Tukar coolant sendiri, top up coolant sendiri. Lepas tu motor overheat sebab apa? Tak bleeding. Nanti aku tunjuk aku buat satu video untuk korang cara nak bleeding untuk water pump motor Husky. Sama lebih kurang macam motor NVAC juga sebenarnya. Bila aku perasan, bila aku nak buka cavehead, mana perginya satu skru lagi. Patutlah motor ni bahagian cavehead dia leaking teruk. Di Kuka ada 1, 2, 3 dan 4 satu skru ni. Tapi satu skru dah tak ada. So confirm lah ini punca leaking teruk dekat bahagian cavehead sekeliling ni sampai menempah ke bahagian blok. Apa dah, aku pun heran macam mana boleh hilang lah skru sebesar-besar macam ni. Biasa skru kecil je hilang. Tapi tak apalah, tu abaikanlah, kita buka dulu cavehead dia. Bila kita buka cavehead kau tengoklah atas ni, dalam cavehead ni memang okey, cantik, tak ada masalah, tak adalah teruk sangat minyak hitam ni. Tapi sekeliling kau nampak lah, ni kesan leaking yang teruk. Punca daripada satu skru yang tak ada. Ini kita buka skru apa yang ada. Aku berasa ramai yang komen katanya motor ni overheat disebabkan punca. Sebelum ni dekat kedai yang dia buat tu, kemungkinan besar tak bleeding dekat bahagian water pump dia. Tapi sebenarnya tak pun, sebab dia bila lepas buat kat kedai last tu, bukannya motor dia terus naik overheat. Tak, dia lepas pakai tak berapa lama tu baru naik overheat lama-lama. Kalau masalah kedai tu lupa nak bleeding untuk water pump dia, tak payah nak tunggu lama, keluar pada kedai terus lampu temperature naik. Tapi tak untuk kes motor ni, dah lama pakai tiba-tiba naik balik jadi kes sama. Mungkin berapa lama tu aku tak pasti, mungkin mileage tak tinggi mana pun, tapi aku tak pasti, nanti aku tanya owner lah. Tapi agak-agak apa punca motor ni. Kita dah buka bahagian head, kau nampak lah bahagian head pun tak, macam tak ada masalah. Gasket head pun tak terbakar. Gasket jarang lah masalah terbakar kalau untuk motor S1M. Tapi bila aku buka blok pun habis calar habis ni. Ini calar pun agak teruk lah sebenarnya, sayang lah kan. Tapi motor tak ada bunyi sebenarnya, tapi pula calar. Itu normal skuter, walaupun dua calar, tapi kadang motor tak ada bunyi pun. Tapi alang aku dah buka tu, aku nak cek kipas. Kalau kipas makan boleh jadi kat punca temperature naik. Alang aku dah buka, tapi bila aku cek okey je, tak ada masalah pun. Ini akan tunjuk korang. Ni piston pula. Bahagian piston kau nampak lah. Piston ni kalau kau nampak ada kesan warna perang-perang. Maksudnya motor ni mungkin pernah minyak hitam hampir kurang, so warna perang macam ni sebab overheat. Piston pun memang calar teruk, calar habis, memang tak boleh nak buat apalah sebenarnya. Tapi tak apa, owner kata dia tak nak tukar blok, tapi tak apa, tak ada masalah lah kan, dia nak pakai blok sedia ada. So agak-agak apa punca motor ni. Walaupun kau tengok gasket dia tak terbakar, elok sahaja. Tapi itu normal. Motor S1M ni gasket dia memang akan ada 2-3 layer. Walaupun masalah overheat, dia punya gasket jaranglah terbakar. So apa punca motor ni, aku dapat simpulkan ialah punca daripada permukaan head dia yang tak sekata. Ni normal banyak jadi dekat motor S1M VF3i, case yang sama juga. So solution dia apa? Permukaan head ni kita akan skim balik, ratakan balik, and then kita pasang balik macam biasa. Biasanya dah settle dah masalah. Jadi apa kaitan dengan permukaan head tak rata dengan coolant yang hilang, lampu temperature naik? Simple je, bila permukaan head kau tak rata, so laluan coolant tu akan bocor masuk dalam kawasan pembakaran melalui permukaan head yang tak sekata. So bila masuk kawasan pembakaran, coolant makin kurang, itu yang motor pun jadi overheat. Itulah cerita dia. So tinggal nak pasang je lah motor ni, tinggal dapat permission ada owner kata untuk proceed, kita proceed nak buat. Untuk blok ni owner kata tak nak tukar, nak pakai blok yang lama balik, tapi tak ada masalah, kita pakai sahaja. So settle untuk masalah motor ni. Jadi untuk korang sekarang dekat Dana Negara tengah hot pasal package baru masalah penyakit keturunan motor-motor skuter yang tengah jalan sekarang. Contoh masalah motor keturunan lampu temperature naik, gasket terbakar, masalah motor ADV 150 dengan Vario 105 dengan Vario 160, masalah gasket terbakar. So kena buat CV top set and then tukar gasket baru. Ini package kita buat, boleh siap sehari tapi kena booking slot lah. Untuk motor NMAX NVAC ada masalah, bearing cam kau selalu pecah. Ini biasa kita recommend buat 30,000 mileage dan ke atas. Kita pun buat ada package CV top set yang siap sehari. Untuk masalah ADB 160, masalah all pump makan pun kita ada buat package juga, tukar gear all pump dan all pump sekali one set. Ini biasa bila buat, biasa banyak kes jadi dekat mileage 40,000 ke atas. And then masalah NMAX dengan NVAC, coil magnet kan terbakar, senang terbakar tu kan. So kita akan tukar coil magnet Vietnam yang panjang terus direct ke ECU terus nak settlekan masalah tu. So untuk korang ada buat ni, boleh PM je kita, tak ada masalah.